Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi guys. So dah raya dah pagi ni. Sekali aku nak siap-siap nak mandi. So inilah aku punya baju raya tahun ni. Color coklat. Lawa kan? Nak tahu lawa tak lawa, aku tengah kejap lagi aku pakai ke. So sekarang dah pukul 7.30. Baru je lepas subuh tadi. So sekarang ni jam bukan pukul 7.30, pukul apa? 7.15. So 7.15 sekarang ni aku nak siap-siap. Aku nak mandi, aku nak tukar baju apa semua. Lepas tu kita nak pergi solat raya, okay? So, jom. Tunggu aku tukar baju. Outfit check. Insert tak? So, aku dah siap dah nak pergi solat raya tahun ni. So, aku pun dah siap dah di pagi raya ni. So, aku nak pergi solat raya. So, korang pun jangan lupa pergi, okay? Selamat raya. Alright guys, so sekarang dah pun raya. Kita dah raya dah. Ni adalah raya yang ke apa ni? Raya 2026, first raya. And now aku dah siap-siap lah dengan berbaju Melayu apa semua ni. So sekarang ni aku nak pergi solat raya dulu. And untuk video kali ni aku akan tunjuk kat korang macam mana keadaan beraya di kampung aku, okay? So tanpa buang masa, let's go. Okay, aku dah sampai dekat ni, Masjid Simpang 5. Tapi kosong tu. Ada orang. Aku awal sangat ke? Sekarang dah pukul 7.50. Aku awal sangat ke? Sebab biasa kalau aku pergi dekat masjid yang dekat Parit 14 sana tu, pukul 8 suku macam tu diorang dah start dah. Kat sini pukul berapa? Sini start lambat Tak apalah, kita tunggu je lah. Okay. Alright guys, so kita dah selesai solat tadi dengan khutbah apa semua. So sekarang ni aku nak balik rumah, nak pergi beraya. So korang layan je aku nak pergi beraya ke mana hari ni. Tapi sebelum tu kita bersalaman dengan mak aku dulu lah. Okay, so jom jumpa kat rumah. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf. Tidak mati. Maaf salah silap. Kepada anak punya answer ni. Ya. Selamat raya. Maaf. Marah pula pagi-pagi raya tadi. Oh ni bang. Kali jangan buat lagi macam ni. Pergi pagi raya semua nak bising-bising. Kita kena apa? Kita kena buat sebulan. Okey lah tu. Ya kak, raya. Makan nangis. Minta maaf ya. Salah silap. Kakak minta maaf. Terima kasih ya.
Saya duduklah. Aku ber. Tak nampak tu. Nampak je. Banyak dosa. Minta maaf ya. Selamat Hari Raya. Ya, minta maaf juga. Sama lah kita je. Tak ada duit raya. Ya Allah, aku dah besar dah buat dia raya. Okay, so kita dah beraya tadi ya. Aku dapat duit raya. Aku dapat duit raya. Sekarang ni kita nak pergi beraya ke rumah yang pertama, iaitu dekat galeri. So kita jalan kaki je sebab rumah ni dengan galeri dekat je, depan tu je. Kita pergi galeri dulu, okay? So jomlah. Handsome tak kau rasa aku dengan colour ni? Handsome kan? Nampak ni? Ada duit raya. Kenapa buat tudung lebih? Kakak lah baru. Oh, selendang. Jom. Assalamualaikum. Ada orang kakak rumah akan datang nak beraya. Assalamualaikum. Saya. Weh, ini baju apa? Katam ke? Bukan? Tahulah. Ada brand tu. Masuk-masuk. Ni aku tak makan lagi ni. Makan. Datang memang nak makan ni. Hari Raya. Hari Batik. Masuk. Silakan masuk. Dia berjanji lah tu. Kita mesti ada mengucapkan. Assalamualaikum. Kami daripada keluarga Amas Awang dan Mokhtar Sari ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Inilah yang ada pagi ini kami dapat berkumpul. Dengan ini Galeri Merah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin untuk keluarga yang tak boleh balik ke kampung. Raya tahun ini takkan kita nak single lagi. Oi, jangan berangan, jangan perasan. Okay, so kita dah sampai ke rumah kita, ke rumah untuk raya yang kedua. Rumah untuk raya kedua tu. Kita dah sampai dekat rumah kedua untuk raya pertama, okay? Alah, ni kampung. Ni kampung. So rumah kampung. Kampung Maca. Kampung Maca. So kita nak tengok apa yang ada hidangan kat sini, okay? So jom. Let's go. Sila masuk. Selamat datang. Selamat datang. Macam strawberry. Selamat Hari Raya. Kita tengok dulu. Orang kampung. Macam biasa lah, tak mahu lagi. Pak Jain, selamat Hari Raya. Kami datang. Okay. Untuk hari ni pula kita ada lemang Kita ada lemang untuk hari ni. Nak makan tapi Berkemangan. dah kenyang. Ambil air je lah. Tapi macam sedap je. Boleh je. Takat ujung jari. Satu suap. Satu suap Dengan apa? dengan lemang. Takat ujung jari. Aja je nak akad suap sebenarnya. Manja kali. Setahun sekali. Apa rasa je. Rasa je. Jom. Right. Awaknya Maca. Macam strawberry tahun ni. Okay, so kita nak pergi ke rumah yang seterusnya. Kita nak ke rumah seterusnya. Tapi aku dah kenyang lah ni, aduh. So jom lah kita makan je lah tahun hari ni kan. Hari ni hari raya, so kita makan je banyak-banyak. Okay, ni rumah apa? Rumah sepupu belah mak aku. So tak tahu kat sini ni ada nasi tomato. Nasi tomato kat sini. Tu, ni nenek aku.
nenek saudara. Nenek saudara aku. So, je lah kita makan. Ni baru sampai, ni pun baru sampai. Selamat Hari Raya. Sila. Ini nasi, makan nasi. Tu. Sila. Itu dia. Baby macam puteri lah. Macam puteri raja. Sikit. Yo, dapat Hari Raya. Dah habis dah raya ni. Bye. Raya. Okay, jom. Tolak. Jom. Okay, rumah yang next. Okay. Dah kena susun dah. Cepat. Kita ambil gambar raya pula. Mari. Jangan, kita set up kamera dulu. Tengok macam mana? Tak nampak ya? Gelap. Mana? Tak tahu. Jumpa ke? Kena yang tu. Jangan, kita set up dulu. Kita set up dulu untuk kita punya gambar raya dekat tangga keramat ni. Ini tangga ni memang tiap tahun kita akan ambil gambar kat sini. Memang panggil tangga keramat. Tiap tahun dia akan bertukar color. Tapi tempat still sama, color je bertukar. Okay, jom kita ambil gambar dulu. Alright, so kita masih lagi dalam sesi ambil gambar fotografi. Kalau kita kat belakang ni tengah kumpulan adik-beradik pula. So kita tunggu je lah sampai gambar-gambar ni semua habis. So nanti kita akan bergerak ke rumah seterusnya, okay? So jumpa korang kat rumah yang seterusnya. Let's go. So rumah yang next ni kita jalan kaki je sebab dia dekat belakang rumah ni je. Apa ni? Kalau ekon dia sedap pada kereta. Panas ke? Dia panas. Dia boleh dia nehek ekon. Okay lah. Jom kita berjalan. Kita ikut jalan belakang. Kita pergi rumah next. Kita tengah ambil video. Sampai rumah orang tengah ambil video lah guys. So ni rumah sepupu belah mak aku lah ni. Dia sepupu belah atuk laki. Belah atuk laki. So kat sini rumah Ngaino. So kita dah sampai tadi. Dia orang kat dalam baru nak ambil video raya. So kita kena tunggu sekejap dekat luar, okey. Lepak dulu. So tahun ni raya special lah. Daripada Jepun ya. Okay, daripada Jepun. So rumah ni rumah wajib. Kalau aku datang rumah ni memang kita akan cari laksa kat sini. So mak aku dah mengidam laksa. So sekarang ni kita nak hasil dia punya laksa dulu. Okay, macam biasa lah. Sedap mak? Hilang kemunan ya? Daripada semalam nak rasa. So kat sini kita makan-makan, semua makan laksa kat sini. Ni rumah laksa nama dia. Memang raya memang berhidang laksa. Jom makan dulu. Okay, so kita dah settle lah untuk rumah laksa tadi. Now kita nak patah balik ke rumah yang pertama, rumah yang pulut tadi. Sebab sepupu aku yang daripada Simpang 5 tu, dia tak singgah lagi rumah tu. So aku pun nak singgah sekali lagi lah, lepak kat dalam tu pula. Okay, so ni mungkin rumah yang terakhir untuk hari ni. Sebab sepatutnya kita nak pergi rumah Ngamilah, tapi Ngamilah keluar, tak ada orang kat rumah. So tak apalah. Okay, so jom kita sambung beraya. Aku dah kenyang sangat ni, penuh dengan air je. Tapi raya perlu diteruskan guys. Ini adalah kita punya kemenangan
setelah sebulan kita berpuasa. Jom, let's go. With time no fears, no less than I'm about to be. Ding 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 ding. Semua ada bagi. Jalan terus je sampai rumah nenek kat belakang. Ha? Dia orang naik kereta. Kita jalan kaki. Tu ada orang. Jom. Janganlah lari, nanti jatuh. Tengoklah anak buah aku ni. Ha? Titik kat sini lah. Kat sini. Keluarkan Cik Min. So, kita nak pergi beraya ke... Bukanlah beraya, balik rumah aku. Bawa dia orang pergi beraya pula ni. Iman nak pergi beraya. Cakap hai. Hai. Okey lah. Mana sini? Sini boleh? Kat sini. 6 hours later. Baru bangun ni. Baru je bangun pada tidur masing-masing. Dan ni petang-petang. Tadi waktu orang datang, aku tak record pun sebab penat sangat. Sekarang ni nak belah kelapa untuk orang demam. Pupu aku ada 2 orang yang demam tadi. So tak dapat kelapa. Tak ada kain ke? Kecil sangat lah. Bawa lah bagi dia dayah kan. Tak ada. Ambil yang ni kak dekat baru tu. Licin. Sekejap Bau sedap, pegang. Aku ni boleh ambil kan tak ada kan. Ada je isi dia. Ada yang nipis je lah. Dia tempat dekat itu je ya. Dekat yang lombokan tu nanti makan. Okay mak. Masuk yang tuan ampan tu berat sangat. Nanti kita bawa. Masuk. Masuk. Cari apa besen kalau nak membubuh ni. Besen dalam bilik air tu. Sampah ni nanti kita buang. Settle 2 biji. Ini boleh habis. Hello guys. Selamat pagi. And selamat hari kedua untuk raya. So ni dah hari yang kedua guys. So untuk hari kedua ni aku tak pergi beraya mana. Pasal biasa kalau hari kedua ni sepupu-sepupu aku je yang datang. Bukanlah macam apa sepupu lah. Yelah sepupu lah kan. Sepupu aku, adik-beradik mak aku punya anak. So untuk hari ni kita ada masak tadi nasi kerabu. Nasi kerabu apa semua. Lepas tu sepupu aku daripada Ijuk, dia kata dia nak datang. And sepupu-sepupu aku yang daripada Sipar 5 pun ada juga yang nak datang. So sekarang ni aku nak sediakan air untuk orang, tapi dekat rumah aku tak ada ais. Sekarang ni aku nak kena pergi ke Pekan dulu untuk cari ais. Nak kena pergi mall yang besar. Bukanlah mall, supermarket. Sebab kalau aku cakap kadang-kadang kecil, hari kedua macam ni mesti habis ni, mesti tak ada punya. So aku terpaksa pergi ke Pekan untuk cari ais. So jomlah, kau ikut je lah, okay? Kita menempuh hari ini. So selamat Hari Raya korang. Hari Raya yang kedua. Okay, jom. Aku dapat sawi je. Aku beri kat belakang tadi tu, toge tak ada lah, kosong. Ni
Aku rasa kau ambil togi, apa, kau ambil sawi ni je kot. Bayar je lah sawi, lepas tu nanti kita cek kedai lain lah. Nak cek togi. Mana nak cari lah? Aduh, hai. Semua tempat habis ni. So, aku sekarang dekat Segi. Kat sini aku dapat jumpa togi. Ini aku beli separuh beg je. Sekarang aku nak timbang sekejap. Okay, settle lah. Beli togi. Lepas tu tadi mak aku baru je call. Dia kata suruh belikan pinggan plastik pula dah. Nak kena cari kedai lain pula. Kat kedai ni tak ada. Aku dah pergi tadi. Tak ada, dia tak ada jual. Bukanlah tak ada jual, habis. Tinggal apa, mangkuk je. Pinggan semua tak ada. Aduh, ya Allah. Hey. Okay lah, so jom lah kita pergi cari pinggan plastik pula. Lepas tu kita pergi Simpang 5, kita pergi cari ais. Let's go. Masalah weh, aku dah masuk kedai Hardware ni. Aku tak jumpa pinggan. Mana nak cek pinggan lah? Pinggan ada? Ha? Pinggan? Pinggan plastik. Pakai bong ni. Ha. Itu surah Di dia. depan lah. Dekat depan. Pinggan habis. Okay, thank you. Pinggan habis lah pula. Aduh, hai, mana kena cari dia? Pinggan habis. Baiklah, sekejap kita usaha lagi. Kat Eko ada ke? Eko shop. Kat Eko shop je. Guys, kau nampak tak apa dekat depan aku ni? Dia ni yang hijau ni. Aku jumpa pinggan. Dah tak payah banyak bunyi. Tak payah nak panjang-panjang cerita. Alamak. Okey, tak payah banyak-banyak cerita. Kita masuk kedai ni, kita beli pinggan. Aku dah pening dah ni. Dah 3 kedai dah aku cari pinggan. Tak jumpa. So, jom. Okey, misi aku dah selesai dah. Now, kita balik rumah. Kita balik rumah, kita pergi cari ais pula. Okay, so jom lah. Let's go. Bye. Alright, selesai dah, aku dapat 1 beg ais batu. Kau tahu tak berapa ringgit dia jual? 1 beg. Dia buat duit kau-kau Kalau hari biasa kau beli RM3.50, hari ni kau kena bayar RM6 1 beg. Kau tak kau dong buat duit. Gila-gila keng. Okay lah, so semua dah settle. Sekarang ni kita jumpa kat rumah and kita tunggu tetamu kita datang. Okay, so jom, let's go. Pergi. Bangun. Kami ambil raya. Bangun. Alhamdulillah, kita dah selesai rombongan yang pertama. Dan so sekali kita menantikan rombongan yang kedua pula, okey? Dah tak larat dah aku ni. Tadi ada keluarga, ada rombongan yang kedua dan ketiga datang serentak. Aku tak sempat nak rekod apa, aku dah tak larat dah. Dia nak ambil gambar kat mana? Situ. Mana? Tu sana. Nak pakai kasut ke? Selipar je. Ke selipar. So sekarang ni kita nak pergi bergambar. Tadi semua tetamu-tetamu semua dah datang, dah makan dah apa semua. So sekarang ni kita dah free. So, kita nak ambil gambar untuk raya yang kedua. Sebab kita tak ada gambar lagi untuk raya kedua ni. Okay. So macam ni lah, raya aku memang macam ni. Tiap hari kita akan ambil gambar. Baju raya pertama, raya kedua. Nanti besok raya ketiga, adik-adik aku kita ambil gambar lagi. Nanti raya keempat aku nak ke tak boleh bagi tahu. Kau tunggu je, okay? Sampai raya keempat. Okay, seret. Dah settle lah. Dah settle dah buat video raya. So kau nantikan video dia. Kita post dekat
Dah tengok nak kat mana IG kot. Okay lah. So lah, kita nak berehat pula dekat rumah. Nak baring-baring, okay? So jumpa korang untuk next. Okay, bye. Sambung nasi kerabu. Dah tak ada orang nak datang dah, kita pula bantai. Alright guys, so dah selesai dah kita untuk hari yang kedua ni. So sekarang ni aku nak pergi buang sampah apa semua. Dah kemas-kemas dah apa semua. So sekarang nak pergi buang sampah. And sampai sini je video aku untuk raya part 1 baru raya part 1. So korang jangan lupa untuk nanti aku nak buat yang part 2 pula. Okay, so untuk video ni ke end kat sini dulu sebab dah terlalu panjang. And jumpa korang untuk next video. Bye bye. Assalamualaikum. Boom.